turun sikit. Tu nampak kapal. Oh, kamera ni memang tak. Ada kapal satu macam kapal kita, kapal Thousand Merlin tak jauh lah. Kalau boleh berlari 5 minit sampai ni. Lari kapal Thousand Merlin itu agaknya lah. Tapi saya tak tengok tracker. Kemungkinan lah sebab kita dah semalaman lah berhenti Mereka kebanyakan kapal layar lah. So kalau angin kuat memang cepat sikit sampai kat sini. Angin sepoi bahasa lah. Tenang sekarang, alhamdulillah. Tak adalah mabuk kami Puan-puan mungkin mabuk kot sebab kamera saya bergegar. So sekarang kami di zon kuning ataupun baru nak masuk lah, wallahualam lah. Yang pentingnya kami menuju ke Tembikai. Hari ni hari ke-7. Kami tak cepat sangat nak bagi Peguam Mahadalah yang berada di Israel tu settlekan dulu. Settle Global Sumuk Flotilla. Masih ada yang ditahan lagi. Ni Freedom Flotilla. Kat sini pula bendera. Bendera Tembikai. 9 orang rakyat Malaysia di sini lagi. Satu dekat kapal yang saya tunjuk tu, tapi tak tahulah, salah satu daripada 8 kapal. Ada 8 kapal kecil. Kebanyakannya kapal layar lah, kecil lah. Dan 8 orang delegasi Malaysia masih ada di kapal Conscience lah. Masih ada di kapal Conscience. Kapal yang sana macam-macam nama kapal dia. Lepas tu tengok dia punya layar, dia memang cantik, Masya Allah, subhanallah. Dia disulam dengan ukiran pula. Disulam dengan seni-seni daripada Tembikai itu sendiri yang ada makna dia. Nanti saya up dekat buku kot. Memang saya pun baru tahu dia ada makna-makna sendiri. Dia memang hasil tu daripada wanita-wanita Palestin. Dia lambang kepada wanita-wanita Palestin. Tembikai. So 8 orang pada sini. Misi ni dia tema dia Media and Medics. Sebab kita nak tonjolkan bahawa misi ni disertai oleh pengamal media dan juga doktor perubatan lah. Yang mana doktor perubatan dan healthcare worker lah. Macam ada terapis kat sini, nurse ada kat sini. Yang mana doktor dan media ni memang sebenarnya dilindungi oleh undang-undang antarabangsa lah. Terutama sekali terutama sekali siapa-siapa saja yang bawa misi keamanan ni sebenarnya memang dilindungi. Tapi kita nak bagi tahu kat sini memang doktor dengan media lah ramai. Pengamal kesihatan dengan media lah ramai kat sini kan. So memang tak sepatutnya mereka kata ni siapa lah. Macam-macam naratif yang mereka bawa kapal ni sebenarnya ditaja oleh humus lah, apa semua tu. Itu tak benar lah. Alright. Okay. Jadi doktor perubatan saya Hafiz Sulaiman, Dr. Ili pakar perubatan keluarga, Dr. Fauziah pakar UNG pakar bersalin dengan gynecology. Seorang pengamal media iaitu Cik Syafiq daripada Asrul Awani dan 4 orang aktivis kemanusiaan majoriti daripada Michael lah, selaku penganjur juga lah. Puan Nur Syam, Dr. Shima,
Prof Alauddin, kami punya ketua misi, dan siapa seorang dia, Prof Dr. Afandi, Profesor Geopolitik dan Undang-Undang Antarabangsa UNIZA Terengganu, selaku penasihat juga pada penasihat undang-undang pada MIKEL lah. Okay, so kalau minyak kapal habis, doktor, macam mana? Maaf, soalan lain. Memang sebenarnya banyak hari jugalah kami ni berbincang, dan tuan-puan boleh tengok saya punya post pun memang lain daripada apa yang berlaku sekarang. Memang kami ni memang kena diajar untuk menjangkakan benda yang tidak di luar jangkaan, dan memang tu yang berlaku. Awal-awal mereka kata minyak mungkin tak cukup apa semua. Jadi kalau kita perlahankan, kapal ni dia ada optimum speed. Contohnya lah, kalau kita bawa kereta kan, optimum speed untuk kereta biasanya dalam 90 macam tu kan. Kalau kita bawa laju, memang makan minyak lah kan. Tapi sebenarnya kalau kita bawa slow sangat pun makan minyak juga. Bawa 30-40 km sejam, makan minyak. Guna gear rendah kan. Kalau gear auto tu dia guna gear rendah, jadi makan minyak. Begitu juga dengan kapal. Kapal ni kalau bawa speed yang tak optimum, kalau kita bawa slow kan, sebab kita nak tunggu kapal-kapal lain, dia akan jadi lambat. Jadi kapten risaulah kalau minyak habis. Tapi bila kalkulate semua, sebenarnya minyak memang banyak lah. Minyak banyak, alhamdulillah. So tak ada isu sebenarnya. Kapal ni memang boleh pergi dan boleh tunggu juga. Boleh pergi dan boleh tunggu juga, tak ada masalah, insyaAllah. So insyaAllah sampai ke pesisir Temikai. Okay, jazakallah. Terima kasih banyak yang mendoakan kat sini. Puan Ita FS 91, hijau putih. Jazakallah. Ramai orang muda semangat share dan sentiasa mengikuti perkembangan. Minta maaf lah kalau tak ada perkembangan yang memang mungkin ramai orang expect. Mungkin ada yang expect action ke apa. Dia tu mungkin kat zon merah lah. Dan masa tu saya ingat masa tu memang dah tak ada banyak sangat lah. Tak ada banyak sangat yang boleh ni lah. Tapi akan ada. Tuan-puan boleh tengok dekat kita punya CCTV live, memang ada lah dia punya apa yang berlaku tu dah. Kapal ni besar, memang banyak CCTV dan memang clear lah. Adalah semalam ada problem teknikal sikit. Saya ingat mereka dalam proses untuk betulkan balik lah. Berapa kos pergi sana? Kos kali ni macam kurang sikit sebab kami tak lama sangat kat darat lah. Berapa hari lah? 3 hari lah. 3-4 hari kat darat lah. Ada yang sampai lebih awal, tapi tak lama. Dan kos tiket memang mahal lah sebab last minute lah. Last minute lah. Ada yang 5,000, ada yang 7,000 pun ada yang kena 7,000 sebab dia tak ada direct flight lah. Macam Otranto tak ada direct flight. Kita nak kena pergi Rome, lepas tu pergi ke Brindisi punya airport, lepas tu naik ada yang naik bas, ada yang naik train. Macam kami ada Prof Alauddin ada sewa kereta. Jadi kami naik kereta lah, sewa kereta, dan ada orang yang bawa balik. Ground crew daripada MIKEL bawa balik lah. Sebab sewa kereta sini kira tak ada mahal sangat dan memang tak complicated lah. Kalau naik bas tu kena tukar 2 kali. Kena pergi town lah, Pekan Lecce nama dia, Bandar Lecce, LECCE. Lecce, sebut Lecce lah. Lecce macam Lecce lah, memang Lecce pun kena tukar dua bas. Kalau naik train pun kena sampai kat Lecce tu kena naik bas pula. Itu yang Pakcik Saidul semalam kemarin. Cik Saidul daripada Bangladesh, daripada Dhaka. Itu award winning photographer. Dia naik berapa? 4 kapal terbang. Dia sebenarnya dekat New York, so dia kena tukar 4 kapal terbang. Dan saya ingat 4, 3, 2 4 kapal terbang, 3 train ke? Agaknya lah 3 train.
Ada 2 bas. Dan itulah. Lepas tu kena menapak lah daripada stesen bas kot. Dan Cik Saidul daripada Bangladesh tu dah banyak kali dah beberapa kali attempt lah. Ikhtiar nak join misi-misi macam ni. Ingat 3 ke 4 kali tak ingat, tapi tak dapat, tak berjaya lah. Pergi banyak-banyak tempat tak berjaya juga. Jadi alhamdulillah lah, kami semua dah ada kat sini lah. Macam saya sendiri pun tahun lepas tak berjaya naik kapal dekat Istanbul lah, disekat oleh kerajaan Turki atas sebab tekanan politik daripada kerajaan Amerika Syarikat. Dan dekat Mesir memang ditahan lah daripada pergi ke sempadan lah di Rafah. Tahan dekat Ismailia dah kena tahan dah, kawan-kawan saya lah. Alright, jazakallah, insyaAllah lah. Benda apa-apa pun kami terima tawakal lah. Kami anggap benda tu penghapus dosa lah. Oi, tapi takut juga kena tumbuk lah. Tak pernah lagi kena tumbuk sampai lebam ke apa. Boleh lah. InsyaAllah. Jangan risau. Saya ni tak tahulah, mungkin ada masalah mental sikit lah, histamin ke. Saya macam tak ada nak fikir sangat benda tu. Itu mungkin defense mechanism saya lah. Sebab lagi pun kalau fikir pun dia macam-macam dia boleh jadi kan. Jadi benda nak jadi pun memang kita tak boleh buat apa. Kita berserah lah. Bila kita tawakal tu jadi rasa macam lagi tenang lah. Rasa macam yelah, kalau jadi apa-apa mungkin tu yang terbaik ke, menghapuskan dosa ke. Buat macam mana kan? Buat macam mana dah sampai kat kapal dah pun. Sampai kat kapal dah. Lagipun memang nak kata menyesal memang tak ada lah. Memang tahun ni pun memang nak pergi lah. Ni ada kapal satu pergi kat situ. Itu tunjuk okay, spot semalaman dah berhenti jadi kapal lain boleh catch up lah. Ni dah kapal tu. Tu ada kapal satu Oh dia kapal telefon ni tak boleh zoom lah. Tu kapal satu. Kapal satu daripada Thousand Medlin ada 8 kapal lah. Tu ada satu lagi. Nampak tu ada macam dot sikit kan. Kalau mata kasar ni lagi dia punya zoom lens dia lagi power kalau mata sendiri ni. Kalau ni tak nampak sangat. Satu lagi. Entahlah, saya pun lagi mabuk ni. Saya duduk atas kapal okay. Tu acik dah, angin dah. Mana dah tu ada satu kat situ. Ada kat sini kot. Kat situ ada satu lah. Kat situ ada satu. Lepas tu dah cukup. Sesak nafas aku. Tak adalah. Sekejap. Mana tadi besar sikit. Okey. Tu besar lah. Itu yang paling dekat lah. Ini salah satu daripada 8 kapal Thousand Medlin. Sekejap saya kira manual.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga belah ni. 3 belah. Yang tu nampak macam besar jugalah kapal tu. Nampak macam besar juga kapal ni. Kalau besar mana mungkin muat 20 orang kot. Dalam 15 ke 20 orang kot. Dan kapal tu memang cenonek je macam tu. Lalu kat tepi ni pula, berani betul. Memang nampak macam lompat-lompat sah. So adik-adik semua yang berminat nak join memang sangat-sangat dialu-alukan lah. Sebenarnya memang terhad lah sebenarnya kan. MyCare bagi tahu dulu, kalau tak silap ada beribu-ribu permohonan lah. Saya tak ingat 5,000 ke 10,000 lah. Ini yang tahun lepas lah. Nak pergi Turki dan mereka pilih dalam 20 orang lah. Mereka pilih dalam 20 orang. Satu kriteria penting yang disebut oleh Dr. Fauziah ialah memang nak kena ramai follower lah. Skill set tu memang penting jugalah kan. Kalau tuan-puan menteri ke, ahli parlimen ke, memang mereka nak lah. Menteri ataupun ahli parlimen ni orang penting dalam kerajaan kan. So kalau kena apa-apa memang satu benda yang akan menggemparkan lah kan. Tapi kalau tuan-puan pun artis ke, micro influencer pun kira kecoh jugalah. Kecoh. Kalau nano influencer mungkin kurang sikit lah. Tapi cuba je, jangan risau. Yang pergi Global Sumuk Flotilla ada makro ramai lah, micro pun ada. Jadi jangan risau, insyaAllah boleh. Tapi kena usahalah ke arah menambahkan follower lah. Itu memang salah satu daripada dia punya prerequisite lah untuk dapat tu. Memang kena mula cari follower lah. Tak kisahlah follower memang asalnya tujuannya untuk bisnes ke, ajar masak-masak ke kan. Tiba dapat misi ni pula, tapi boleh tak ada masalah. Cuma kenalah selit sikit-sikit ya. Masa masak tu ke, sekali-sekala bila pasal tu tak takut lah kan, algorithm down ke, takut kacau periuk nasi ke apa ke semua. Adalah cara-cara kan sebenarnya untuk mengurangkan benda tu daripada berlaku kan. Kita elakkan daripada term-term yang boleh menjatuhkan kita punya reach apa semua tu. Tapi kena buat lah, kena buat juga. Dan kena join misi-misi kempen-kempen yang berkaitan dengan tebikai lah. Kita join, kita duduk dalam circle yang dia kita tengok kan sebenarnya orang yang buat misi, orang yang turut serta dalam perarakan ke apa kan, demonstrasi ke, kempen ke, sebenarnya lebih kurang rupa sama je lah. Contohnya kalau geng yang geng Kak Wina tu memang dengan Mandiri. Lepas tu ada lagi lah dia punya circle-circle Viva Palestina yang memang kita kenal. Saya pun baru kenal sebenarnya. Saya tak boleh nak inilah ceritalah, tak adalah kenal sangat, tapi memang itu yang memang very consistent dan memang ni lah. Kadang-kadang tengok budak-budak ni macam biar betul budak-budak ni macam tak apa betul lah dia, tapi bila cerita pasal tembikai ni memang subhanallah, masya-Allah, memang kalah lah. Saya sendiri pun saya mengaku kalah. Memang mereka punya semangat dan mereka punya rajinnya, istiqamahnya memang ni lah, memang saya respect lah. Saya mengaku kalah lah. Mereka memang lagi rajin, jauh lagi rajin. Jadi boleh join insya-Allah. Duit tak apa, duit boleh cari. Betul ke Turki dan
Pakistan hantar kapal iringi FFC. Itu adalah kita dengar khabar lah. Tapi dia kalau iringi ni saya tak pasti sama ada. Yang sebelum-sebelum ni ramai orang salah faham kapal daripada Spain dengan Itali. Mereka bukannya iringi sebagai defense lah. Mereka lebih kepada untuk rescue mission lah. Kalau kapal kena apa-apa ke, dan mereka akan selamatkan lah, terutama sekali warga negara mereka lah. Mereka akan iringi tapi bukan nak berperang kan, betul tak? Tapi mereka punya presence tu, mereka punya kehadiran mengiringi tu kira cukup bagus sangat dah tu. Memang luar biasa dah tu. Yang kali ni wallahualam saya pun tak dapat maklumat yang jadi saya tak boleh nak sahkan lah. Okey. Dan mereka memang biasanya tak masuk zon bahaya lah. Zon merah semua tak masuk. Dengan cerita Indonesia nak join tapi tak boleh. Memang kami memang sangat mengharapkan Indonesia lah. Sebab Indonesia ni satu dia memang negara Islam yang sangat ramai lah, majoriti Muslim penduduk je dah 280 juta. Kalau kita ni baru 35 juta lah kan, 35 juta, mereka 280 juta, dekat 10 kali ganda kan. Jadi mereka boleh balik. Memang sebelum ni tahun lepas memang kami misi Freedom Fatila Malaysia ni memang disertai oleh Indonesia juga. Memang di bawah My Care juga. Saya ingat Bu Desi, Jaafar, itu saya ingat. Ada lagi lah beberapa orang memang bersama kami lah. Cuma kali ni sebab kami sendiri dimaklumkan, saya sendiri dimaklumkan 3-4 hari sebelum training bermula Jadi memang dah last minute. Dan Indonesia ni mereka memerlukan visa Schengen Visa Schengen ni katanya mereka perlu buat 3-4 minggu sebelum. 3-4 minggu siap kita dah nak training 3-4 hari. Jadi memang tak sempat lah. Memang tak sempat, tak dapat naik lah. Memang kalau mereka naik kapal ni, mereka boleh buat liputan. Dan memang rakyat Indonesia boleh akan sebarkan lah kan. In fact masa pergi, subhanallah, saya memang kagum sangat lah masa dekat Mesir tu. Memang Farwina daripada BDS ni juga memang salah seorang daripada yang memulakan Friends of Palestine kat Malaysia. Malaysia macam kurang sikit lah dia punya sambutan dan kurang aktif lah di kalangan influencer dan juga artis Tapi di Indonesia Masya Allah, dia kata memang dahsyat lah. Memang dahsyat. Dia orang punya artis, mereka punya influencer memang datang tu memang siap dengan notebook ni. Nak tulis tentang apa, tentang sejarah ke, apa nak tulis untuk beri kesedaran kepada masyarakat ke. So memang luar biasa lah Mana kapal kita tadi, tunjuk sikit kapal. Okey, memang luar biasa lah. Dan mereka yang datang, so mereka datang banyak influencer ini memang makro influencer lah, influencer besar daripada Indonesia. Contoh saya ingat Zaskia Mekah apa